Si, tu pun dari Indonesia. Abang ni dari Indonesia tak? Saya tengok kat mana? Zahai tulis kat sini, Abang ada. Bukan yang putih ni. Abang Vietnam. So next kita pergi Vietnam, Zahai pergi Indonesia. Okay, boleh? Nokia dia dengan Samsung tu. Jadi memang Samsung tu kena bawa, takut dia ada Google Meet, meeting Google Meet. Sini Faris, sebelah sini. Kita ke itu 34. Ha. Bagang strong. Didi ikut kita ke Didi? Kuti sekolah, beg tarik keluar pintu. Suci lompat, senarai nama satu-satu. Atok tersenyum, nenda doa dalam hati. Paklang gurau, maksulur gula-gula lagi. Percutian suci ke Bandung, hati berlagu, rasa agung. Pegang tangan Atok, dunia rasa tenang. Nenda ketawa, lupa penat Dia semalam. tonton masa dia kecil. Masa dia kecil dia dukung. Besar tak? Tapi ada 2 orang adik dia. Ya, dukung. Shushu. Oh, comel Shushu. Thank you. Pegang tak? Ni kedai mahal. Salah beli mahal lah pula. Tapi beli kat nice. Tengok Faris ambil tu, kita ambil juga. Nanti dalam flight makan lagi. Agaklah dia ngantuk tapi dia happy lagi. Kita duduk sini, lepas tu ada datang orang borak ke tu. Baik kan, buat baik je borak ni kan, cerita macam-macam. Dia kata, tiba-tiba dia kata, apa dia tak tengokkan beg saya sekejap nak pergi toilet. Jangan. Tolong pegang sekejap, macam nak ikat tali kasut, tolong pegang sekejap. Jangan. Itu pun tak boleh kan. Penumpang dipersilakan ke pintu B8. Pintu passengers boarding in seatbelts MH1188 MH11. Dalam mana? Oh, tak tahu. Dia turun bawah nanti. Di tengah kan dia once tak lekat. Muncul. Aspire ke? Mana asyik saya buat ni? Pipop, pep, 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 pipop. Jenazah tu. Ini sekarang dah boleh connect wifi, tak payah bayar pun. So dalam ni semua ada entertainment. By the way, ni ada 2 stack. Satu untuk tray makan, satu untuk tray letak phone. Macam tu. So bila connect ni, ni pun ada USB Type C dan USB Type A untuk charging. Kemudian kalau scan ni, bila scan ni terus dapat flight entertainment dalam ni. So dah ada movie, podcast, music, semua TV series, semua ada dalam terus. So dia tak perlu nak screen dekat sini, dekat every seat tak perlu screen. So masing-masing guna handphone, boleh tengok movie, tengok lagu semua kat sini. Terbaik. Suci ke Bandung, langit biru, mimpi disambung. Dalam dakam keluarga tercinta, setiap detik jadi cerita. Naik kapal, awan putih lalu pelan. Suci tanya, jauh lagi ke seberang. Sampai kota, lampu pagi sambut ramai. Bas kecil, penuh beg dan suara ceria. Percutian suci ke Bandung, hati berlagu, rasa agung.
airport Jakarta dekat klaim bagasi. Wah. Ada elephant. Alhamdulillah settle dekat custom, migration semua dah settle. Inilah dia airport Jakarta. So cari satu group. Okay, jom. Main-main. Ini departure hall. Kita nak jumpa satu group lagi dekat sana. Ini tiang A. Baik jatuh. See my feet. Accident. It's okay. Benda kecil. Dia jatuh apa? Stop je lah. Dia ingat abang nak jatuh. Break tak makan Dia ni. ingat abang macam ni tadi. Okay. Boleh anda? Apa anda? Siti boleh walk. Okey, jom. So ni tiang A. Kita cari tiang E. Kita berkumpul kat sana. Tiang A. Wah, besar airport dia. Tiang. Okey, kita jumpa supir, driver. Kita tunggu kat sini dia ambil kereta. Kita keluar tadi dekat West Lobby sana tu, airport. Arrival hall. Jalan ke sini jumpa driver kat sini. Turis guide Dia driver and tourist guide jugalah. Tapi kita hire dia sebagai driver sebenarnya. Tengok macam ni. Mungkin dia boleh advise something juga. Alhamdulillah dah naik van. So, kita terus menuju ke Bandung. Suci ke Bandung, langit biru mimpi disambung. Paklang bercerita, maksud rakam kenangan dalam gambar senyum berkekalan. Hai Kerzo, suci jeri tengok itu. Hey! Harimau besar, rusa lari perlahan malu. Beli ice cream, warna-warni cair di tangan. Atau lapkan tak apa, itulah ingatan. Percutian suci ke Bandung, hati berlagu, rasa agung. Zona jalan. Alhamdulillah dah sampai dekat Villa Zebra. Kita duduk sini malam ni, satu malam. Ini transportation kita orang sepanjang duduk Bandung dan duduk Bandung lah. Perjalanan dah 3 jam tadi. Sana ada kafe. Nama check-in. Mungkin bilik bawah tu kot. So sebelum kita orang sepakan bilik, very short review dulu. Ini ada tangga ke atas, ada loft, Mana cik? Jom pergi satu tempat katil queen. Ini ada ruang santai, ada satu lagi balcony ataupun decking area. Wow, view ke sana. Bawah sana ada unit lagi. So kita orang unit yang atas juga lah, dekat je dengan receptionist. Ini toilet dia. Okay, simple je. Lepas tu ada tempat sakup baju. Simple je. Hair dryer. Kita ke tu? Bukan. Peti ais ada. Meja untuk pantry. Aircon ni. Oh tu aircon kat atas. Sejuk. Oh ni pun ada tempat. Mungkin tak bag baju kat sini kot. Nice ya. Spiral staircase. Bawah tu dia letak tempat untuk letak barang. So ini dia punya loft. Ada 2 katil single. Ini semua kemasan kayu. Ceiling pun kayu. Cuma ini pakai structure besi. Square hollow section macam tu saja. Ini view paling mahal. Tingkap ni ke sana. Tu ada lagi bawah-bawah unit. Tapi sini dia ada balcony, satu lagi balcony. Tapi tak
ni sangat lah, tak special sangat. Oh, nampak sana ada swimming pool. Swimming pool. Padahal sekarang suhu 21 degree. Malam ni akan jatuh ke 19 degree. Sejuk gila. Okey. Percutian suci ke Bandung, hati berlagu, rasa agung. Pegang tangan atau dunia rasa tenang, nenda ketawa lupa penat semalam. Percutian suci ke Bandung, langit biru mimpi disambung. Dalam dakam keluarga tercinta.